So sahabat guys, okay, hari ni aku nak share dengan korang resepi teh tarik. Kali ni aku gunakan French press daripada Resto Kitchenware. Selalunya kita gunakan tapis kain tu kan, tapi kalau pakai French press ni lagi senang. Okay, firstly letakkan 2 sudu serbuk teh, kemudian letakkan air panas yang betul-betul mendidih, kemudian restkan about 20 second. Dan kau masukkan penapis ni, senang je, korang press sampai ke bawah. Function dia akan clearkan semua korang punya serbuk lah. Kemudian tinggal air teh yang dah ada tu korang tuangkan ke dalam cawan yang lain. Kemudian korang tambahkan 1 sudu gula, kacau-kacau dan masukkan dalam 2 sudu susu pekat. Normally aku akan tambahkan susu cair, tapi kali ni aku pakaikan susu full cream. Rasa dia akan lagi light dan juga berlemak. Dan apa lagi, kita tarik 12 tingkat. Tarik punya tarik, dah siap. Buka asyik minum air sejuk je kan. Sekali-sekala minum air panas memang lega. Kena lepas tarawih pun memang cun lah. Alright, selamat mencuba and see you in the next video. Bye.